Mesyuarat Jemaah Menteri telah pun meluluskan syur daripada KPDN supaya dilaksanakan pindaan kepada kerangka perundangan sedia ada, khususnya iaitu peraturan kawalan bekalan pindaan 2021 yang telah pun digubal pada tahun 2021 yang lepas, pentadbiran kerajaan yang lalu. PKB pindaan 2021 tersebut telah meletakkan sekatan had kepada penyimpanan, pemilikan dan juga penggunaan LPG bersubsidi kepada 42 kg pada satu-satu masa. Antara dua teras utama kepada pindaan yang akan dilaksanakan itu, pertamanya adalah untuk kita mengambil kira keperluan peniaga-peniaga jualan dan makanan yang berskala mikro dan kecil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk kita memastikan wujudnya kejelasan undang-undang, clarity of law, untuk memastikan wujudnya keberkesanan dalam pematuhan dan juga penguatkuasaan undang-undang. Sepanjang tempoh operasi gas memasak, OPS-GASA, dan juga sehinggalah dimuktamadkan pindaan kepada peraturan kawalan bekalan tersebut, dua perkara. Pertama, tidak ada sebarang tindakan undang-undang diambil terhadap perniagaan jualan dan makanan berskala mikro dan kecil berkaitan penggunaan silinder LPG bagi keperluan premis perniagaan masing-masing. Yang kedua adalah para peniaga mikro dan sederhana jualan dan makanan ini juga dibenarkan untuk menggunakan tong LPG bersubsidi tanpa permit barang kawalan berjadual. OPS-GASA diteruskan untuk khususnya melihat kepada dua aspek. Aktiviti haram di kanting itu, iaitu pemindahan daripada tong bersubsidi kepada tong tidak bersubsidi, itu kita akan teruskan. Dan yang kedua adalah penggunaan oleh industri juga akan diteruskan. Jadi itu keputusan yang telah dibuat oleh Mesyuarat Jemaah Menteri, hasil daripada syur yang telah dikemukakan oleh KPDN.